Kacau bilau dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia kerana kelemahan sekretariat yang amat-amat ketara. Sebelum Kongres berlangsung, kita dikejutkan dengan mantan Presiden tidak mempertahankan jawatannya. Beberapa calon telah cuba untuk menawarkan diri bagi saya untuk meraihkan proses demokrasi dalam sesebuah persatuan. Kenapa proses ini berlangsung dekat dengan tarikh pemilihan Kongres? Permainan orang-orang yang orang kata yang cerdik. Beberapa persatuan dinafikan hak. Dua ahli gabungan telah dilanda kontroversi kerana borang pencalonannya tidak dalam pengetahuan presiden apa-apa semua tu. Tapi kita lupakan episod tu. Saya mengucapkan tahniah kepada sahabat saya, Datuk Abang Johari. Move on. Kita beri yang penting sekarang. Agenda utama untuk melayakkan Malaysia sekali lagi ke Piala Asia.